Nama diberi Nur Ain, berumur 32 tahun. So bisnes ni start daripada 2019 dan kita menjalankan bisnes Dogift untuk perkahwinan, pertunangan dan semua segala jenis event lah. Ain memulakan perniagaannya dengan servis makeup yang kemudiannya menceburi perniagaan Dogift atas permintaan pelanggan beliau sebagai sumber pendapatan sampingan. Bermula hanya dari rumah, Ain kini memiliki sebuah kedai dan juga sebuah store untuk penyimpanan stok. BSN, I tekad mula niaga membantu kami dengan memberi latihan macam keperluan yang kita nak sekarang. Macam kita perlu live, and then dia mengajar kita macam mana nak buat post dekat media sosial, and then ada juga kira-kira, sebab biasa kita kira-kira secara manual. Dan kita sekarang ni kita ada macam join platform lah, nak kira tu secara kata automatic, and then kita dapat juga geran daripada BSN, I Tekad Mula Niaga ni dapat membantu kita mengembangkan bisnes kita. Daripada dulu kita tak dapat buat production secara besar, so sekarang ni customer order banyak pun kita boleh produce sebab kita dapat geran untuk membeli mesin popcorn dan membeli juga mesin oven. Melalui latihan yang disediakan 2 kali setahun di bawah Teraju Ekonomi Asnaf Trust, Ain dapat menambah lebih ilmu perniagaan dan up to date dengan trend terkini untuk mempromosikan perniagaan Dogiftnya seperti beg, tumbler, sejadah dan lain-lain. BSN, I Tekad Mula Niaga ni sangat-sangat membantu dengan geran yang diberi dan latihan. Bila kita ada ilmu, kita memang akan lagi ada banyak idea untuk mengembangkan bisnes.